Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu nak ajar tentang tentang menyelesaikan sistem persamaan linear 3 pun boleh ubah dengan menggunakan kaedah penggantian. Okey, yang ni kalau kata mesti guna kaedah penggantian. Kalau dia tak bagi tahu, kita boleh guna sama ada penggantian ataupun penghapusan. Tapi kalau dia kata mesti guna kaedah penggantian, mesti guna kaedah penggantian. Okey, yang pertama dia akan bagi 3 persamaan linear. Apa maksud linear? Yang ni kuasa 1, tak ada kuasa 2. Semua ni kuasa 1. X kuasa 1, Y pun kuasa 1, Z pun kuasa 1. Maksudnya ni semua adalah persamaan linear. Okey, persamaan linear, and then dia kata 3 pun boleh ubah. Maksudnya dia ada 3 huruf. Ada X, ada Y, ada Z. Dia boleh jadi P, Q, R. Boleh jadi R, S, T. So maksudnya dia ada 3 pun boleh ubah. Ada 3 unknown. So untuk soalan ni, yang pertama dia akan bagi 3 persamaan linear, 3 pun boleh ubah. So yang ni kita tengok dia ada X tambah 3Y tolak 4Z. Okey, ada 3 persamaan. Yang pertama sekali dia bagi macam ni. So kita kena labelkan dia dengan nombor 1 bulat, 2 bulat, 3 bulat. Maksudnya kita akan kata ni persamaan 1, yang ni persamaan 2, yang ni persamaan 3. Langkah yang pertama kita kena pilih antara 1, 2, 3. Kita kena pilih satu saja persamaan yang senang. Okey, yang macam ni cikgu akan pilih persamaan nombor 1. Sebab ini dia ada X ni, depan ni ada nombor 1. Ini ialah 1X. So senang kita nak jadikan dia sebagai perkara rumus. Okey, tengok soalan ni dia kata X tambah 3Y tolak 4Z sama dengan 31. So cikgu ubah jadi X sama, so cikgu tulis dari 1, X sama dengan 31. Ni X sebelah kiri, 3Y pun sebelah kiri, tolak 4Z pun belah kiri, 31 ni sebelah kanan. So cikgu nak kekalkan X di sebelah kiri. So X kekal dekat sebelah kiri. So 2 ni akan pindah ke sebelah kanan. So mula sekali cikgu tulis 31 tambah 3Y, bila pindah dia akan jadi tolak 3Y, tolak 4Z, bila pindah sebelah kanan dia akan jadi tambah 4Z. So sekarang kita ada satu unknown pun boleh ubah yang dia jadi perkara rumus. So X, jadi perkara rumus dia X. So bila dah kita dapat X sama dengan yang ni, sama dengan 1 tolak 3Y tambah 4Z, kita ganti X ni dalam persamaan nombor 2 dan persamaan nombor 3. Sebab tu kita kata kaedah penggantian, sebab kita ganti dalam persamaan yang lain. Okey. Yang pertama sekali, cikgu ganti dalam persamaan nombor 2. So, cikgu tulis 4X. Ini 4X. So, X kita kena ganti dengan 31 tolak 3Y tambah 4Z. So, kita ganti 4X kita ganti dengan 31 tolak 3Y tambah 4Z, tutup kurungan. Mesti buka kurungan. 4X. Dan X tu kena buka kurungan. Okay, and then kita sambung. Tolak 2Y tolak 3Z. Sama dengan 15. And then kita kembangkan dia. Kembangkan dia darab satu-satu. 4 kali 31, 124. 4 kali negatif 3 dapat negatif 12. 4 kali 4 positif 16Z. Jangan lupa tulis huruf dia kalau dia ada huruf. Okay, and then tolak 2Y, tolak 3Z, tolak 15. And then kita simplify. Permudahkan. Nak permudahkan senang saja. Kita cari sebutan yang serupa. Macam ni kita ada 2 sebutan, iaitu sebutan Y, sebutan Z dan yang tak ada pemboleh ubah. So kita ubah, cikgu tengok dulu yang ada Y, nombor dia negatif 12 dengan negatif 2. Tekan je kalkulator, negatif 12 tolak 2. Sama dengan negatif 14. And then untuk Z, kita ada 2 juga, 16 tolak 3. So kita dapat 13, huruf dia Z. Satu lagi sama dengan, nombor kita ubah sebelah kanan, lebih senang. So nombor kat sebelah kanan ialah 15. Sebelah kiri ialah 1, 2, 4. 1, 2, 4 ni positif. Bila pindah dia akan jadi tolak. 15 tolak 124, kita akan dapat negatif 109. So yang ni kita label sebagai persamaan. Nampak tak? Persamaan kita buat bulat. Persamaan 4. And then kita ganti pula X ni dalam persamaan nombor 3. So kita tulis 2. Nampak tak sini? 2X. So 2X buka kurungan, 31 tolak 3Y tambah 4Z. Dan kita sambung. Tambah Y tambah 6Z sama dengan negatif 5. And then bila ada kurungan, kita expand. Kembangkan dia. 2 kali 31, 62. 2 kali negatif 3, negatif 6, huruf dia Y. 2 kali 4, positif 8, huruf dia Z. And then terus sambung. Tambah Y tambah 6Z sama dengan negatif 5. And then kita cari sebutan serupa. Sebutan kat sini yang Y ada negatif 6. Y ni maksudnya depan dia ada nombor 1. So kita buat negatif 6 tambah 1 dapat negatif 5, huruf dia Y. Untuk Z kita ada 8 dengan 6. 8 tambah 6, 14. Huruf dia Z. Dan tengok nombor pula. Sebelah kiri ada negatif 5.
Sebelah kiri ada 62. 62 bila pindah dia akan jadi tolak 62. Negatif 5 tolak 62 kita akan dapat negatif 67. So kita ada 4 dengan 5. Okey. Sekarang kita guna 2 persamaan. Tadi asal je 3. Sekarang kita ada 2 persamaan dan kita ada 2 pemboleh ubah. So kita cikgu pilih antara 4 dengan 5. Cikgu jadikan Y pula sebagai perkara rumus. So cikgu tulis balik negatif 14Y sama dengan negatif 109 tolak 13Z. So asal dia macam ni kan? Asal dia macam ni. So kita kekal negatif 14Y. Biarkan sebelah kiri. So nombor negatif 109 positif 13 pindah dia akan jadi tolak 13Z. Nampak tak? Tolak 13Z. Kita nak Y saja. So negatif 14 turun bawah. Okey, siapa yang lemah algebra praktis. Okey, kemudian kita ganti Y ni, tadi kita dari 4. So, kita ganti Y ni dalam persamaan nombor 5. Bila ganti dalam persamaan nombor 5, senang je. Negatif 5 kali dengan Y. So, Y ialah yang ni. So, cikgu ganti yang ni. Tambah dengan 14Z sama dengan negatif 67. Okey, sampai sini ada orang yang susah sangat dengan pecahan. Senang saja. Dekat bawah ni ada negatif 14. Yang ni tak ada. Yang ni tak ada. So, kita nak hapuskan negatif 14. Kita darab negatif 14 dengan semua ni. 1, 2, 3. Kita ada 3 sebutan. Yang pertama, and then yang ni. Kita darab semua ni dengan negatif 14. So, bila yang ni darab dengan negatif 14, dia akan hapus. Okey? So, yang tinggal kita darab ni. Negatif 5 darab negatif 109. Dapat positif 545. Negatif 5 kali dengan negatif 13, kita dapat positif 65. Huruf dia Z. Negatif 14 ni tak payah tulis dah. Sebab bila kita darab dengan negatif 14 kat sini, dia akan hilang. Negatif 14 maksudnya negatif 14 bagi negatif 14 dapat 1. So, dia hilang 14 ni. So, 14 ni kita kena darab dengan negatif 14. Sebab, okey tengok kat sini. Yang ni, nak hilangkan negatif 14 ni, kita kena darab dengan negatif 14. Yang ni pun darab dengan negatif 14. Yang ni pun darab dengan negatif 14. Okey? So, bila semua darab dengan negatif 14, so dia fair. So, bila kita buat yang ni, so 14 kali dengan negatif 14, kita akan dapat negatif 196Z. Negatif 67 kali dengan negatif 14, kita akan dapat 938. Sama juga, kita cari sebutan yang sepunya. Sebutan sepunya 65 tolak negatif 196Z. Okay, so 65 tolak 196, kita dapat negatif 131, huruf dia Z. And then huruf kat sini, nombor kat sini ada 938. Yang ni positif, kita tolak dengan 545, kita dapat 393. So, nak dapat Z, 393 kena bahagi dengan negatif 131. Okay, kita nak Z saja. So, yang ni pindah, yang ni dia darab, pindah jadi bahagi. Okay, kena pandai algebra lah. So, Z dapat negatif 3. So, bila dah dapat Z sama dengan negatif 3, okay, kita terus jadi, kita gantikan ni dalam persamaan atas. Kita nak dapat Y. Nampak tak? Kita nak dapat Y, kita ganti negatif 109. Nampak tak? Tolak 13. Z ganti dengan negatif 3. So, yang ni semua tekan je kalkulator, dapat 5. Untuk dapat X, kita ganti dalam persamaan atas ni. X sama dengan 31 tolak 3Y tambah 4Z. So, kita buat X sama dengan 31 tolak, tadi 3Y tambah 4Z. So, kita ganti je nombor yang kita dah dapat. Kita akan dapat X sama dengan 4. Okay, selesai.